Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada rekan-rekan Zoro Malaya. Okey, dekat sini ada sebiji sebi. Sebi ni saya tukar termostat. Ni yang termostat saya buat hari tu. Ini termostat yang lama ni dia dah sengit. Dia dah tak betul lah. Dia tengok rupa dia kalau kita tak pakai coolant. Karat kan. Okey, saya menggunakan coolant GP 4 liter. Ni saya bleeding aja sampai dia keluar tu. Okay, sekarang dia dah masuk biru. Ni cara-cara dia nak ni lah. Ni cara-cara kita nak bleeding dia. Sekejap lagi saya akan start engine. Ni cap ni jangan tutup habis. Macam tu. Lepas tu ni kita akan tuang lagi. Okey, cara dia macam mana? Kereta ni water tank sensor pun dah kong. Water tank sensor ni adalah water tank sensor original Macam mana nak tahu dia original? Besi ni dia besar. Okey, water tank sensor ni pun dah kong. Jadi begini rupa dia. Nampak? Dia dah saya ingat nampak Jadi itu pentingnya kita menggunakan coolant tau. Ni saya nak tekan pun tak boleh dah ni. Keras. Memang keras. Jadi kalau dia sengit macam ni, bacaan ni dia jadi tak betul lah. Bila dia tak betul, macam mana nak tahu termostat ni kong? Biasanya kalau bleeding dia akan berbuih kat sini. Dia akan berbuih. Coolant ni akan berbuih. Jadi benda ni kita kena check. Sama water tank sensor rosak, ataupun termostat ni jam ke, ataupun tak ada langsung termostat ke, ataupun radiator ke ada bocor, ataupun hose ni ada crack ke, ataupun radiator ni pecah ke ni radiator. Jadi ataupun fan kipas tak laju ke, ataupun relay fan kipas dah kong ke. Jadi banyak benda kita nak kena setting dekat sini sebenarnya. Yang mana selalu buat tu mungkin dia faham lah. Okey, kat sini saya menggunakan coolant GP. Jadi coolant sekarang dah naik harga. Jadi mana yang perlukan perkhidmatan saya, boleh DM yang dekat. Saya cuma ambil upah dan juga charge pergi ke rumah saja. Kalau dekat taklah mahal mana. Begitu saja. Jadi lagi satu, termostat ni kalau mana yang tak pernah buka, yang tak reti tak pernah buka lah maksud saya Jadi gam ni dia kena cantik. Jadi di sini dia menggunakan gam. Tapi buatlah cantik sikit, janganlah sampai tertutup kan. Buat macam ni. Jadi hose ni pun menggunakan gam. Ni pun gunakan gam. Yang dekat sini pun guna gam. Banyak orang ni tak pakai gam. Bila dia tak pakai gam, dia akan leak. Bila dia leaking, pening kepala lah. Biasanya terjadi macam tu lah. Jadi cara saya akan letak gam. Di mana tempat penyambung dia, saya akan letak gam. Sini ke, dekat radiator ni ke, yang dekat radiator ni ke, radiator bawah tu ke, ataupun dekat tu ke, mikrofon head tu ke, dekat tank ni ke. Memang kita guna gam macam ni. Gam tu maksudnya bukanlah kita tak confident, dia lebih ketat jadi udara takkan keluar dekat situ. Itu cara dia. Jadi kereta ni dah seminggu. Hari ni saya settle kan. Kita tengok dia punya selanjutnya. Jadi mana ada seeloknya kita kena bleeding pakai ODB scanner. Nak tengok dia punya graf. Biasa graf dia akan berpusing 97, 98. Kipas akan pusing. Saya buat sebanyak 3 kali. Kipas ni akan pusing. Sekejap lagi saya akan buat video yang kedua. Okey. Itu saja pengkongsian saya. Lagi satu. Cap ni. Cap ni pun kalau crack, dia boleh menyebabkan temperature kita naik. Ni cap ni dia pelik. Dia bukan macam kereta Myvi ke Pradua ke apa dia lain. Dia crack pun tak boleh, benda ni pun buka pun tak boleh. Crack dekat sini pun tak boleh. Crack dekat mana-mana pun tak boleh. Temperature dia akan kacau, coolant akan hilang. Dapat Itu saja. Tunggu video saya yang kedua untuk saya bleeding pakai guna ODB scanner.